Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam hormat. Selamat datang ke Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Timur 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Untuk informasi semua, Majlis Convocation pada tahun ini akan berlangsung di Dewan Sultan Mizan, Universiti Malaysia Terengganu, dan tarikh convocation bermula dari 6 September sehingga 10 September 2026. Dan video ini adalah takdimat mengenai tata cara menghadiri Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Timur 2026. Sila ambil perhatian dengan talimat ini bagi memastikan kelancaran Majlis Convocation. Semua graduan yang hadir bagi sesi convocation perlulah mengesahkan kehadiran di dalam portal My Graduan, portal Politeknik atau portal Kolej Komuniti masing-masing. Semua graduan mengikut sidang yang ditetapkan dikehendaki berada di tempat yang telah dimaklumkan. Graduan diminta hadir awal untuk mengikut masa yang ditetapkan. Kelewatan tiba boleh menyebabkan gangguan. Graduan tidak dibenarkan menyertai majlis. Tata cara pemakaian jubah. Semua graduan hendaklah memakai pakaian rasmi yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam surat jemputan convocation. Garis panduan pemakaian dan penampilan graduan untuk menghadiri majlis convocation adalah seperti berikut. Graduan lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan berwarna hitam atau berkemeja putih berlengan panjang, tali leher berwarna gelap serta seluar dan kasut hitam bertutup penuh. Graduan perempuan hendaklah memakai baju kurung bertudung putih tanpa corak atau memakai baju putih dan skirt labuh berwarna hitam. Graduan perempuan diwajibkan memakai kasut yang bertutup penuh dan bertumit. Baju mengikut kaum juga dibenarkan, tetapi perlu sopan dan tidak mencolok mata. Graduan juga dibolehkan untuk memakai kot atau blazer berwarna gelap. Semua graduan diwajibkan memakai jubah serta mortabot yang disediakan. Graduan lelaki dikehendaki berambut pendek. Graduan yang berambut panjang akan ditahan dan tidak dibenarkan untuk mendaftar diri dan menyertai majlis convocation. Semua graduan perlu mematuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh pemandu graduan bagi memastikan kelancaran perjalanan majlis. Tata cara pengambilan album. Berikut adalah tata cara pengambilan album di atas pentas. Graduan dikehendaki berdiri di bahagian yang telah ditetapkan di atas pentas. Sila amalkan penjarakan semasa berbaris. Pihak urusia majlis telah menandakan tempat berdiri graduan di atas pentas sebagai panduan bagi graduan untuk berjalan ke arah VVIP. Apabila nama anda dipanggil, graduan dikehendaki tunduk sebagai tanda hormat dan kemudian terus berjalan menuju ke hadapan VVIP. Graduan dikehendaki menghulurkan tangan untuk menerima album. Graduan diingatkan agar mengucapkan terima kasih kepada VVIP. Jurugambar profesional telah ditempatkan di lokasi untuk mengambil gambar kenangan anda semua. Suap foto semasa majlis di atas pentas adalah tidak dibenarkan sama sekali. Selepas majlis selesai, semua graduan tidak dibenarkan mengambil gambar di atas pentas dan hendaklah mengosongkan dewan dengan kadar segera. Tempat khas telah disediakan di luar dewan bagi tujuan mengambil gambar. Lokasi tersebut mempunyai latar belakang yang sama seperti yang terdapat di dalam Dewan Convocation. Kami, mewakili keluarga besar Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia, ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan. Kami juga ingin memohon ampun dan maaf atas sebarang kesulitan sepanjang majlis Convocation ini berlangsung.